Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang bersuara Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panel yang arif lagi bijaksana, Div, kehormat para guru seterusnya hadiri yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita rebuh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi pernyataan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sejarah lafaz yang diucapkan setiap kali penghimpunan sekolah, tetapi fasalah kebangsaan yang membentuk identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip tersebut, saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaan kerana di sinilah terletaknya asas kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persatuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalam ini terkandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja, berperlembagaan, kebebasan beragama, pembahagian kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada sesiapa yang mengatasi perlembagaan. Inilah asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebar dalam sekelip mata. Malangnya, terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebarkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan kenyataan berbarau kebencian tanpa menyelidik kebenarannya. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah boleh menguatkan keharmonian negara. Sidang hadiri sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang dan lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengajarkan kita agar menghormati institusi raja, perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian, mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipeliharakan. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada hubungan sesama manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, adab semakin terhakis. Kata-kata kasar, fitnah dan penghinaan semakin mudah ditulangkan. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mampu bezakan pendapat tanpa memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tetapi amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang beretika.
simak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis dan hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah kepelbagaian budaya, agama, bahasa kerana itulah keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Sebaliknya, peluang untuk saling memahami. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa kekuatan sesebuah negara terletak pada perpaduan rakyatnya. Perpaduan pula tidak akan dipertahankan tanpa menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadi rukun negara sebagai paduan hidup, bukan sekadar lafaz di bibir. Jadi keluhuran pelbagai sebagai penting yang menyatukan kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan keselesaan sebagai budaya masyarakat, kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menghadiri merenung sejenak. Jika kita ingin menghariskan sebuah Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaan, fahami maknanya. Jangan hanya melafaz rukun negara, hayatilah semangatnya. Dan jangan mencintai negara dengan kata-kata, buktikan cinta itu melalui tindakan. Sesungguhnya keluhuran pelbagai ialah nadi perpaduan, dan perpaduan ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.